Supaya tidak dapat panggil Baitillah. Baitillah. Masjid baitum min buyutillah. Masjid satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Dia panggil sanakan masjid, panggil rumah Allah. Kalau makna makhluk Allah, tak nanti masjid rumah lain makhluk dia semua kan. Muraknya nak yak mulia. Masjid tempat mulia. Mulia tak mulia dengan hukum berbeza. Kita dalam masjid boleh kita fadilat iktikaf, niat iktikaf, ada tahiyyah. Cuba di lain madrasah tempat ada mengajar pagi, petang, malam, musalla tempat ada semaya berjemaah, tapi tidak dijadikan masjid. Hukum berbeza bukan? Ini makna masjid rumah Allah. Panggilkan begitu. Tak ada waham kata situ tempat Allah kan? Tak. Maka Kaabah di Mekah Baitullahil Haram, rumah Allah yang dihormati, sehingga dia panggil kita mengunjung di sana. Haj pada lurah mengunjung. Dipanggil, suruh Ibrahim panggil setelah dibina untuk mengunjung ke sana. Kita pergi mengunjung, bukan mengunjung sebagai kita tengok saja dak. Mengunjung dalam arti buat ibadat tertentu. Dengan tawahnya, dengan syaratnya itu. Mengunjung secara ibadat tertentu. Mulianya. Dan kita jauh daripadanya bila kita nak solat. Kita kena tahu dulu mana pihak kiblat. Mulianya kan. Dipanggil rumah Allah. Masjid rumah Allah.